Jadi sekarang kekeliruan dah pun clear. Untuk mereka yang menggunakan tong gas lebih daripada 3 unit sehari, perlu menukar tong gas kepada warna kuning, dan kalau tak perlukan hanya gunakan 2 tong ataupun bawah 3 tong, masih lagi boleh gunakan tong gas biasa. Okey, jom. Salam guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat. Okey, video hari ini berkenaan silinder gas. Sekarang ni kecoh dekat sosial media. Yang mana silinder gas untuk peniaga berwarna ungu dan juga untuk rumah berwarna kuning ataupun hijau yang biasa kita gunakan. Sebenarnya hal ini dah lama berlaku. Kalau dulunya untuk perniagaan, dikhususkan tong gas yang panjang, yang dia kecil sikit. Okey, dia tak tebal sangat, bukan macam silinder gas yang dekat rumah. Yang ni dia kecil sikit, lepas tu dia panjang Yang tu dikhususkan untuk perniagaan. Tetapi ramai peniaga-peniaga ingkar untuk menggunakan tong gas tersebut sebab mahal, lebih daripada RM200 setong yang tu. Jadi kerajaan sekarang terpaksa menanggung lebih berbilion ringgit dari segi subsidi tong gas, di mana untuk perniagaan pun mereka menggunakan tong gas yang dikhususkan untuk rakyat yang digunakan di rumah. Jadi kerajaan sekarang ni menggunakan warna yang berlainan. Okey, iaitu tong gas berwarna ungu 14 kilo. Dikhususkan untuk peniaga-peniaga seperti peniaga tepi jalan, peniaga jual burger ke, jual ayam ke, goreng pisang ke, apa-apa perniagaan yang menggunakan tong gas. Okey, boleh gunakan tong gas yang berwarna ungu. Tetapi kekeliruan di mana ramai yang berpendapat semua yang menggunakan tong gas sekarang ni, yang guna tong gas biasa, beralih ke tong gas berwarna ungu. Bukan sebenarnya kerajaan letakkan syarat di mana peniaga-peniaga, penjaja-penjaja yang menggunakan tong gas lebih daripada 3 unit. Ingat lebih dari 3 unit sehari. Contohnya, jual goreng pisang, sehari itu pakai 3 tong gas, tak perlu tukar kepada tong gas warna ungu. Masih lagi boleh gunakan tong gas yang biasa, yang kita gunakan dekat rumah. Jadi siapa yang kena tukar atau beralih kepada tong gas berwarna ungu adalah kedai-kedai makan ataupun peniaga tepi jalan, penjaja tepi jalan yang memerlukan, yang menggunakan tong gas lebih daripada 3 unit sehari, perlu beralih kepada tong gas berwarna ungu, dan harganya pula setiap tong gasnya, tong gas baru adalah RM70. Dan juga untuk kita refill, untuk kita isi balik kalau dah habis, RM64. Walaupun ianya agak mahal berbanding dengan tong gas biasa, tapi apa pun adalah kenaikan sikit untuk tong gas yang berwarna ungu daripada RM26 kepada RM64. Tetapi ingat kalau seseorang peniaga tu menggunakan tong gas lebih daripada 3 unit sehari, penjaja tepi jalan atau peniaga, semestinya keuntungan dia adalah berlipat kali ganda. Yang masalahnya sekarang kebanyakan kedai-kedai makan biasa, mamak, kedai makan tom yum, semuanya menggunakan tong gas memasak yang dikhususkan untuk rumah. Jadi memang mereka sebenarnya menggunakan barangan subsidi. Tapi apapun, kalau perniagaan anda memang laris, boleh juga membantu kerajaan meningkatkan pendapatan. Okey guys. Jadi sekarang kekeliruan dah pun clear. Untuk mereka yang menggunakan tong gas lebih daripada 3 unit sehari, perlu menukar tong gas kepada warna kuning, dan kalau tak perlukan hanya gunakan 2 tong ataupun bawah 3 tong, masih lagi boleh gunakan tong gas biasa. Okey, jumpa lagi di video akan datang, dan kalau member-member yang masih lagi belum langgan, like dan juga share saluran Viral News Malaysia,
Sila like, share dan juga langgan Viral News Malaysia untuk dapatkan update-update video-video yang menarik di masa akan datang. Okey guys, jumpa lagi di video akan datang.